Doktor dah, hospital dah cakap tak ada sakit fizikal, tak ada. Mungkin ada gangguan. Kita pun pergi cek kat pusat rawatan kata tak ada apa ni, tak ada respon apa-apa. Maknanya satu lagi, sakit kita sebab dosa. Apa kerja kita? Taubat, istighfar. Tapi kalau kita tak istighfar juga, itu ya Allah datangkan ujian tu. Kadang-kadang ujian sakit, kadang-kadang ujian miskin, kadang-kadang ujian macam-macam lah berlaku. Dengan ujian itulah Allah gugurkan dosa kita. Jadi rupanya selama ini kita terbelenggu dengan dosa-dosa yang banyak tanpa bertaubat kepada Allah. Dengan sebab itulah kehidupan kita susah. Dengan sebab itulah kehidupan kita miskin dan sebagainya. Itulah hikmah di sebalik kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah menguji kita dengan mendatangkan musibah bertujuan mengembalikan kita kepada Allah, kepada Dia. Kerana hanya Dia yang boleh bantu kita. Sebab tu kalau kita ada masalah apa pun, ambil wuduk dulu, solat 2 rakaat. Nak solat apa? Tengoklah. Nak solat taubat ke, nak solat hajat ke, nak solat apa pun, solat ajalah. Apa pun solat. Jangan cepat sangat kita berfikir masalah ni daripada orang. Sebenarnya masalah itu daripada diri kita. Ya Allah nak insafkan kita. Kemudian kalau betul daripada orang, kita bertindaklah dengan sewajarnya dalam batas-batas kemanusiaan.